Ikmal okey je. Moderator tahu Ikmal okey je. Betul kan? حاولي زعيري. هربي معي، هربي صغيرة، قلت لها من حش قلت لها من حش حتى الزرافة. ماكو مكانها ريش موسي. شو بقى زرافة؟ حلوة الزرافة الطويلة. Beki Beki Nahad. Terima kasih, ya Allah, terima kasih Bang Gigi. Tak siri-siri, Ikmal okey je. Abang Kemal is okay guys. Korang cari siapa pasal dia. Betul. And the shoe fits. Okey, betul. Nasib baik saya tak overthinking. Tak apa, tak payah overthinking. Cuma jangan overtime je. Cakap Arab ke tu? Tak. Cakap bahasa gibberish kita orang. Betul lah tu, bahasa Arab tu. Alhamdulillah dah okey. Apa ni? Ketua okey tak okey? Alhamdulillah okey. Betul, tak ada masalah. Cepat ketua fikir tak masalah dia macam ni. Ikmal tahu Ikmal akan kalah. Itu first lah. Itu first. Ikmal tahu Ikmal akan kalah. Cuma Ikmal nak tahu cabaran apa yang Ikmal boleh... Ramainya views dia 13k. Alamak, memang kalah lah aku. Kena maco nak jumpa Habibti. Aku nak terima. Benda bawa geng tu seorang je dah lah. Kak Tim, views kau berapa? Views kau berapa? Views aku berapa? Okay, First nak tahu apa benda cabaran dia? okay. Cabaran dia senang je. Kalau kata Habibi kalah, dengar baik-baik Kalau kata Habibi kalah kali ni, Habibi kena ikut saya balik Keluang, jumpa mak ayah saya dekat rumah saya dekat Keluang. Dan kita pergi mancing dekat Tasik Merdi Keluang. Kita pancing ikan. Tengah panas, tengah-tengah ribut mungkin, tengah-tengah hujan mungkin. Kalau Habibi kalah, kalau Habibi menang, apa cabaran dia? Okay. Okay. Kalau aku menang, okay. Sekarang kau kat Kuantan kan? Okay. Sekali lagi kita pergi Kuantan, aku nak kau dinner, kau bawa Haji sekali. Kita dinner satu meja dengan mak ayah aku juga pergi Kuantan. Lepas tu kau kena marhaban sekali dengan mak aku. Kau kena marhaban sekali dengan mak aku. Kau teko marhaban. Let's go. Apa pasal pula marhaban? Aku Marhaban. tak melibatkan orang luar pun. Orang Johor kena power marhaban. Cabaran aku tak melibatkan kawasan kejiranan. Apa pasal kau nak kena melibatkan kawasan kejiranan masyarakat rukun tetangga segala? Cabaran tu tak cabaran. Kau kena jadi teko marhaban. Marhaban ya nu. Kau tahu marhaban yang aku tahu apa? Macam mana? Tiba-tiba marhaban, itu je. Tu tiba-tiba Ramadan anyai. Takkan aku kena jeling dengan ibu kau nanti? Tapi okey kan cabaran. Engkau bagi cabaran aku memang azab-azab tu kena pergi memancing. Aku paling tak suka pergi memancing. Setakat pergi keluar jumpa mak ngayang kau, kita keluar makan-makan aku okey. Cuma ni pergi Kuantan lagi sekali, jumpa mak ayah aku, kita dinner, lepas tu marhaban. Bring it on, Safa. Bring it on. Bring it on, Safa. Okay, let's go Let's go. Aku berani. Okay, Sultan aku tahu Sultan aku tak mengecewa aku. Berapa game ni? Berapa round? Orang biasa 3 round. Okay, 3 round. Okay, the best of kita tengok kalau orang tu dah menang 2 kali, maksudnya dia menang lah. Okay. Cincin aku pakai. Aku ada mau orang pakai. cakap aku tak pakai cincin. Aku mau pakai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak esok-esok je main? Tak payah malam ni. Malam ni je view aku 14. Malam ni je aku berani. Mancing malam mancing aku akan make sure mancing tu memang mancing yang panas, bawah terik yang memang kau menggelupur. Biar sama tara dengan marhaban tu. Kena ajak kau pergi hiking Kena ajak pergi hiking.
Tak payah, hiking aku tak takut. Aku lagi takut marhaban tu. Siapa janji tadi? Janji. Datin, terima kasih. Kak Zul Hanisa, thank you. Noni, Okay, thank Kak you. Noni, Kiki, thank you. Double point. Kak Noni, tunggu double point. Kak Noni, Emma, tunggu Emma, double thank point. you. Ais, thank you. Akak, sabar. Yang mana dekat Ikmal punya live, sabar. Relax dulu. Ali aku lagi say thank you. Amina, Mama Di. Terima kasih akak. Ya astagfirullahalazim. Pasal 20 Terima kasih, tu. Mama, thank you. Sabar. Okey, sabar. Saya akan bawa dia jumpa mak ayah Okay, saya. thank you. Terima kasih anak bosu. Thank you anak bosu. Saya akan bawa dia pergi jumpa mak bapak saya, geng. Mak ayah saya kalau kat keluar lain perangai dia tak ada macam kat event tu. Rasanya saya tak ada. Mak ayah saya kalau orang kata dekat negeri orang dia macam memang sopan. Memang berani dia. Tapi kalau dekat negeri dia, dekat negeri Johor, dekat Keluang, mak ayah saya lain kan. Korang mesti nak tengok punya, confirm. With view sebelah 15k. Mana Acik? Cik tak cik. Janji kita party. Alhamdulillah, terima kasih Kak Siti Ya Nori, Allah, thank thank you. you. Kak Tini. Kak Jok Amalina, Kak Akak, Tini, thank you. akak bantai dekat saya nak bawa dia pergi Keluang kak. Dia tak pernah pergi Keluang, saya pergi Kuantan dah kali dah. Keluang Dia tak tu pernah kita pergi memang dah Keluang janji. Keluang kita memang dah janji nak pergi. Tapi yang tak marhaban ada. tu tak pernah lagi Jumpa janji. mak bapak aku dekat Keluang. Terima Kak, kasih Datin. Datin, bantai dia Datin. Kezi, thank you Kaimah, Kezi. Kak Iman, Kezi, thank you Kezi. Kakak Noe, thank Amoy, you. thank you, Sabar Amoy. dulu. Cukup Kak 36 Thank you Amoy. untuk triple Bantai point. dia lagi geng. Bawa dia datang Sabar dulu. Keluang. Sikit Akak-akak lagi. Keluang yang mana dalam ni. Okey, dah cukup target reach ni. Kejap lagi. Okey, lepas ni triple point. Sabar dulu, hold dulu gift. Waktu triple point. Baling. Sekarang baling. Aku nak bawa dia pergi rel Kau kopi boleh. Keluang. Thank you. Kak Tini, thank you. Ya Allah, ya Allah. Baling. Sekarang triple point. Aku nombor RM1, weh. Sumpah aku nak berak. Macam mana ni? Boleh keluar ke? Thank you J, thank you Jerung, thank you Jerung. Kak Onyx, thank you Kak Onyx. Bantai Thank dia you, Kak Onyx, thank you. bantai dia. Jangan bagi can kali ni. Saya itu dah kalah dah, saya dah pergi Kuantan dah pun. Sikit lagi. Kak Zina, thank you. Dia ni tak bagi Keluang lagi Kak. Tolonglah bagi. Itu. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah Kak. Terima kasih Kak Noni, ya Allah Kak Thank you, Noni, ya. alhamdulillah Kak Noni, thank you. Thank you Kak Noni. Kak Thank Noni. Akak Khaira, thank you. Darren, Akash, thank you. Waktu ni lah kita nak tengok dia marhaban. Siapa nak tengok dia marhaban? Tapi sebenarnya kau nak ajak dia hiking sebenarnya. Hiking. teman saya. Kalau dia boleh bawa dia pergi Mahaban, saya boleh bawa dia jumpa seorang-seorang jiran saya. Daripada penghulu, naik pengurusi, bendahari semua saya bawa dia jumpa. Saya tak kira. Kalau dia masuk kuarter si Kemal kat polis tu, ada blok HIJK, lepas tu rumah pegawai kat belakang ada rumah komander. Kita boleh bawa dia. Satu blok tu ada 9 tingkat. Satu room Apa ada kena 10 mengena tingkat. komander tu dengan aku? Let's go. Mahaban, let's go. Let's go. Akak, Dia ya masuk Allah, kuarter. alhamdulillah, terima kasih yang tak ada nama ni. Thank you. Jom. Akak banyak. fikir baik-baik. Akak dalam apa aku pasal macam aku tengah Nak cakap apa ni? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Akak, okey, macam ni akak. Dia tak pernah datang Keluang kak. Saya dah pernah datang Kuantan 2 kali. Dia pernah datang keluar. Kau tak pernah datang Keluang? Aku pernah ada kenduri kahwin. Sebab Masa tu kau tak kenal aku lagi. kenal Masa dah tu- dekat TikTok. Dekat kau ni sekarang bagi je kat ni sekarang Aku cakap pasal ni. Sabar, bagi aku jual. Aku nak menang. Bagi aku jual. Aku nak menang, tak nak. Foto-foto je. Bagi aku jual. Tak nak mancing. Okey. Astagfirullahalazim. Akak. Steady akak. Santai. Terima kasih akak Norin. Marhaban. Alhamdulillah Datin. Thank you Datin. Aduh, kat sana ada Datin. Pantai dia. Ada 49 saat lagi Datin. Kita boleh buat. Kita boleh bawa dia pergi Keluang. Bang. Okey, boleh ada bawa bubur, dia pergi Keluang. Ada bubur. Kita bawa dia pergi Keluang. Orang Keluang tinggal nak jumpa kau. Itu Orang memang Keluang pasti. ramai nak jumpa kau. Itu memang pasti. Terima kasih Datin. Ramai orang nak dengar kau Mahaban ni. Let's go. Mahaban best aku ni. boleh rekod. Aku boleh rekod je Mahaban tu. Pasal lah kat speaker. Thank you Kak Syakir. Oi. Kak Zina, thank you. Masuk. Jangan kalah. Orang Keluang jangan kalah. Sabar Kuantan, Keluang. Kuantan. Saya sebagai bakal YB Keluang. Siapa saya akan orang Kuantan nak yakinkan jumpa? korang. Betul. Ikmal akan hadir di Keluang. Dalam masa yang tak lama ni geng. Fighting keluar fighting. Akak-akak semua. Akak-akak Anim. Akak-akak Sadijah Salim. Akak Mas. Thank you. Akak Nora. Thank you. Kita bantai dia kak. Ya, nyala Kak Nori. Nyala. Keluang on top. Okey. Aku ada peluang lagi. Agak tipis nampak peluang tu. Love.
agak nampak tipis ya peluang awak tu. Kita 15k je. Terima kasih viewer-viewer saya. Okay. Kau amat terbaik. Terima Satu kasih kali juga. lagi. Terima kasih juga ni untuk viewers Kak Tini, Kak Emma, Khaira, Kak Syikin, Kak Nurul, Kak Terima Zida, kasih. Syabjurut, tu semua kakak Nawi, thank you. Okay, so kita tengok Okay. views kau berapa Azan? Ini bukan soal views. Ini soal kemenangan. Maafin drama. Kau akan pergi ke Keluang nampaknya ni. Kuat hati aku mengatakan kau akan pergi Keluang dan mancing dengan aku dekat Tasik Mardi yang keras tu. Tasik Mardi tu keras. Bukan sekadar Tasik. Orang Keluang tahu betapa kerasnya Tasik Mardi tu. Aku akan bawa kau seminit sebelum maghrib. Kita mancing. Seminit sebelum maghrib. Kau relax je. Aku pernah kena kacau kat Tasik tu. Lepas tu kau nak ajak aku pergi situ. Tak Azan, Azan kau dengar dulu. Apa dia? Kau ni aku nak pancing je. Kalau kau makan dengan mak ayah aku, lepas tu nanti kita pergi Mahaban. Kalau kau tak nak Mahaban, aku bawa kau pergi hiking kat Bukit Pelindung. Bukit Pelindung Itu tu keras. boleh buat. Kalau aku dah kahwin dengan kau nanti memang raya aku pergi Mahaban sekali dengan mak kau. Boleh. Aku nak sekarang. Tak payah tunggu fikir. Kalau tunggu kahwin nanti kau dah biasa tak nak sekarang. Mahaban lama lagi. Nak tunggu 2 bulan. Nak tunggu raya lagi. Kau tak tahu Kesian Mahaban? diorang. Aku pandai marhaban lah. Mana? Sikit. Marhaban. Ya marhaban. Dum. Aku punya dekat Taman Aman. Dekat Keluang. Marhaban pakai gong. Kau apa tahu? Mahaban pakai gong? Mahaban Aku yang apa tukang kau ni? hantar gong tu. Ini Kau Mahaban tahu? apa pakai gong ni? Makcik mana yang larat nak pukul gong tu? Engkau Kuantan lah. Keluang lain. Keluang marhaban ya marhaban. Dong. Bagi sekali. Ini betul-betul tak pernah ikut mak dia pergi Mahaban ni. Aku rasa betul. Ini Aku pernah ikut dulu. Waktu tu aku dah jadi 3. Marhaban ya Nurul Aini. Aku pernah ikut. Kau apa tahu? ada tu Mahaban lah dekat Kuantan. Mak aku pun Tak jumpa nak. juga. Aku nak kau datang Keluang. Kau tak pernah datang Keluang lagi. Aku pernah datang Keluang tahun lepas. Itu Boleh kau kahwin. tak kenal aku lagi. Aku Kenal tak kat boleh flex TikTok. kau lagi. Aku tak boleh nak bawa engkau keliling Keluang Perik, Keluang Mall apa semua. Keluang Aku Parit. nak belagak. Keluang Parade. Oh, okey. Nampak? Keluang Perik pun dia tak kenal, geng. Engkau cakap Parit. Aku dengar macam Parit. Farid dah kahwin. Let's go. Okey. Okey, kita Tak tengok ada. item kedua Aku nak bawa kau pergi Keluang. Aku tak kira. Hari tu aku dah ikut kau pergi Kuantan. Kali ni kau kena ikut aku pergi Keluang. Keluang tu tempat aku membesar. Aku tak kira. Terima kasih Datin. Datin, hajar dia Datin. Kak Siti Norin semua, hajar dia kali ni. Kita bawa dia pergi Keluang. Kenapa kau tak nak pergi Keluang? kat sebelah tu ada Kak Siti Nori dengan Datin. Okey, lepas ni aku blacklist dua nama tu. Let's go. Biar dia nak blacklist akak. Saya sayang akak berdua. Saya sayang Kak Siti Norin. Okey, Saya faham. sayang Kak Amoy. Faham. Saya Faham. sayang semua yang bagi saya gift. Terima kasih. Faham. Kak Mira Ashur, thank you. Faham. Kak Mira, thank you, please, thank you. Aku faham je. Kita faham je. Kak Siti Norin, terima kasih kita bawa dia pergi Keluang Tengok raya menang ni. Memang ada ni tak lama ni konten mancing. Relax je. Nanti I cari kayu joran Nanti I cari kayu joran yang sesuai dengan you. Warna pink tau. Of course. Boleh. Kak Dina, thank you Kak Dina, babe. Lepas tu nanti kita pergi mancing apa semua tu, I akan guide you, babe. You santai je, babe. You nak ikan apa? Arapaima pun boleh. Aib ni, weh. Terima kasih. Yang bagi saya train. Thank you. Thank you. Thank you. Kita bawa dia pergi Keluang, geng. Biar dia rasa macam mana perasaan pergi mancing. Orang Keluang tahu Tasik Madi macam mana. Santai je. Kita bawa dia pergi mancing dekat tempat yang tak ada ikan. Dah kalau kau bawa aku je tempat tadi, aku nak pancing apa? Diam lah. Ikut je aku. Percaya aku. Sayang aku tak? Sayang dia tapi nak pancing tempat tadi ikan tu apa benda? Terima kasih Kak Camin. Thank you. Yang mana bagi saya gift. Thank Cukup ke 38? you. Kita bantai dia, geng. Lepas ni kalau kita dapat triple point atau double point, campak waktu tu. Aku tak sabar nak tengok macam mana dia lempar joran tu. Pips Terima kasih Kak Siti Norin. Thank you Kak Siti Norin. I love you, Kak. Thank you Syah Jerong. Thank you Syah Jerong. Okay. Okay, triple point. Time ni lah triple point. Time ni lah kena gedebuk. Time ni. Kita perlu gedebuk. Triple point, geng.
Lune, thank you, Lune. Kak, Lune. Kak, tolong kak. Yes, thank Jangan you. bagi dia. Kak, thank Tolong you. kak. Ini akak kali ni Kak, win masuk, 2 ni masuk, kak. Win 2 ni saya bawa Cik dia pergi Nasi, keluar. thank you. Saya bawa dia pergi keluar. Juan Ji saya bawa dia. Alhamdulillah thank you. ya Allah, alhamdulillah Kak Noni. Kak Noni, terima kasih Kak Noni. Sis Jo, Kak Cik Noni, Alat, Jerome, Kak thank Izzati, you. terima kasih. Kak, Imo, Mi, thank you. makin dekat. Ya Allah. Kak dia Noni, dah thank you besar Kak kaki dah, Noni. weh. Ya Allah, bebe. Keluar. Kami dah Ya, thank you. thank you ya. Ya. Adelina, mantap, thank you. Ya. Kebaru, thank you. Ikin, thank you Ikin. Camin, thank Oh, you Camin. kita masih ada Banyak triple point. Ikin, Kita masih ada bagi triple Camin. point. Kita masih ada triple point. 8, 7, 6, 5. Inteng ke Sina, thank you. 4, 3, 2, 1. Kita masih dapat dekat dia. You. Bawa dia pergi keluar. Aku dah fikir mana tempat yang keluar yang best-best. Nurul, Yang thank you, dia mesti Kak tak Nurul. suka punya pergi, confirm. Ya, terima kasih. Aku dah terbayang dah kau mahapan dekat Masjid Al-Muhammadi Camp Tak Bukit ada. Kita pergi keluar. Mahapan tu nanti lepas keluar. Keluar dulu. Yang kau balik keluar pun bareng-bareng. Terima kasih semua. Terima kasih sebab bagi peluang kat saya bawa dia pergi keluar, geng. Engkau balik Saya keluar memang pun tak sabar nak bawa jarang-jarang. dia pergi keluar, geng. Apa dia? Kau balik keluar pun jarang-jarang. Macam mana kau nak bawa aku? Itu tak penting. Itu sebab saya tengah cari rezeki. Sekarang ni, saya hafal keluang tu apa semua. Tasik mandi tu, ikan tu berenang arah mana saya tahu. Wallahi. Saya tahu. Wallahi. Anak bongsu, terima kasih Cik Alat, anak thank you, bongsu. Cik Alat. Thank you anak bongsu. Mancing keluang. Ingat korang claim dengan saya konten tu. Korang claim dengan saya. Thank you. Apa-apa pun Ikmal minta maaf dan Ikmal tahu kita akan kalah sebenarnya. Thank you so much semua yang bagi gift kat Ikmal. Semoga dia mewahkan rezeki. Memancing ni nak tengok perangai orang. Kalau aku bawa kau pergi mancing, maksudnya aku nak tengok perangai kau. Kau ni penyabar ke? Kau ni orangnya jenis boleh terima tak? Orang kata dapat ikan ke tak dapat ikan. Aku nak tengok tu. Kau relax je. Dah kalau kau bawa aku dekat tempat yang tak ada ikan, itu bukan tengok perangai, itu kau nak tengok aku punya tai. Siapa cakap tak ada ikan? Ada. Dah nama tasik. Yang cakap jangan cakap ikan. Sampah pun banyak dalam tu. Ada. Kau relax je. Kau takut kan? Kau takut mancing kan? Aku takut mancing apa? Aku ni selalu pergi mancing. Lagi keluar. Ya, cantik. Lepas settle jumpa parents, kita bawa dia pergi mancing, geng. Kita bawa dia naik boat. Macam. Mancing sampai naik boat. Kalau dapat boat kalau tak dapat boat, kita mancing kat tepi-tepi kan. Yang penting, saya akan bawa dia pergi mancing. Terima kasih kepada yang pump gift tadi. Kak Siti Norin. Yang mana betul, ingat, best tu. Plan Hazan memang best. Tapi Akak Hanairus, Akak Siti Norin, Akak Datin, Kak Shikin, siapa lagi? Sabrina, semua. Korang dengarlah plan dia ni. Lepas tu bila nak record konten tu, esok lah, nantilah, esok lah, nak hebat lah, nak itulah, nak inilah, nak meneran lah, nak push lah. Benda ni melibatkan duit. Orang dah bagi dah. Orang dah bagi gift lah kat aku. Aku mesti buatnya. Benda ni pun untungnya kat aku. Aku ni balik keluar tu, orang dah tak tanya khabar aku. Orang tanya, Ikmal tak ikut ke? Ikmal tak ikut. Aku ni beli kereta baru hari tu, parking depan rumah aku. Jiran aku tak tanya pun pasal kereta aku. Ikmal mana Ikmal? Aku ni punyalah nak belagak pasal 70 aku tu sebiji. Diorang tak kisah, diorang kisah kat kau. Wallahi Betul. Wabillahi. Ita nama dia. Siap mention nama kau. Iya. Aku okey je. Tak, Kak Ikmal okey je. Tapi time nak buat konten tu kan, kejap lah nak berak lah, nak tidur lah, buat besok lah. Tengok je kat keluang nanti pergi kan. Tengok keluang kita minum kopi keluang je, lepas tu balik. Ikmal, dah habis fikir kenapa nak bakar lagi ni. Terimalah, dah kalah dah tu. Aku nak bakar apa lagi? Ikut je lah. Boleh lawan lagi? Awak nak lawan apa? Tak nak lah, nanti memang kalah aku malas. Awak nak lawan apa? Ni aku buat cabaran teruk tadi. Aku buat cabaran kena pergi gym selama 24 jam. 24 jam? Kau kurus aku nanti macam mana? Pergi gym 24 jam. Ataupun kau kena pergi fun run waktu bulan 2 nanti. Kau kena marathon. Aku ada kerja hari tu. Ada kerja Aku tengok jadual tak ada. Sebab jadual kita kan sama. Aku dah tengok dah. Jadual aku lain sikit.
tiba-tiba lain. Jadi aku lain sikit. Bukan kita sama ke 14 tu, kau tak ada apa-apa? Kau tak tahu Aziz bukannya ada satu buku tu je, dia ada buku lain. Oh ya, faham. Itu selalu yang dengan Kak Long tu kan dia saya tak dekat buku kan. Ni jadual lain dia buat kat Majung. Okey. Kereta Majung. Ada di tampal kat hotel. Dekat situ aku ada jadual tu, kat situ aku busy you. Oh tu ya, faham. Season cast, Faham. Aku kena shoot kat cerita Dubai Bling. Aku cameo. Cameo. Fun run tak nak lah. Kalau fun wagyu nak lah kan. Lebih kurang lah. Faham. Tu yang dia melantak wagyu kat Menate malam tu sampai 2 stick tu. Diam ah. Diam ah. Sedap orang dia makan lembut je. Aku tengok dia potong daging tu. Kau ni cakap-cakap aku tengah lapar ni. Tengah makan. Tadi dah lah aku order makanan tak dapat. Kenapa? Ayo, Parajok, tak tahu. Room service tu tak ada. Dia kata 24 jam. Kau duduk mana ni? Sini. You don't want match? Match? Okay. Match, okay. You want match? Let's go match. Let's go. Okay, you open the match. Ajo. Okey tak? Oh, I start. Yelah. Dah biar. Ada kawan baru. Dia ada kawan baru. Ikmat tak jealous pun. Tak apa. Ikmat tahu. Korang, aku slow sikit. Terima kasih kepada akak-akak yang bagi gift tadi. Semoga dimemangkan rezeki. Nanti insyaAllah kita pergi keluar. Menjawab kepada persoalan yang dia tanya. Terima kasih bagi Ikmatrin. Ikmal tak ada apa-apa. Ikmal okey je. Macam tu Ikmal tak ada apa-apa. Ikmal okey saja. Ya. Okay. Kita mancing ikan. Nanti kita mancing ikan. Cuma apa benda ni wallahi ni? Okey, cuma sikit je lah Ikmal cakap macam mana cakap ini bukan untuk semua, tapi untuk segelintir. Segelintir lah, sesetengah lah. Okay, sesetengah. Bukan semua jerung-jerung ke apa, bukan semua, sesetengah saja. Ikmal pun manusia. Ikmal pun seorang anak. Ikmal pun seorang anak kepada ibu dan ayah Ikmal. Ikmal pun seorang manusia, seorang insan. Macam tu. Okay, itu je yang Ikmal boleh cakap. Apabila semuanya diletakkan atas salah tu diletakkan atas Ikmal seorang, wallahi itu tak adil. Macam tu. Untuk yang faham-faham lah. Okay, macam tu. Dan Ikmal ulang lagi sekali, Ikmal pun seorang manusia. Ikmal seorang anak. Dan Ikmal seorang anak yang Ikmal pun ada ibu dan bapa. Bila semua salah tu diletakkan ke atas Ikmal, dan kadang-kadang bukan Ikmal seorang je kena, Alung kena, itu kena, jadinya Ikmal rasa macam wallahi it's not fair. Sangat tak adil. Macam tu. Okay. Jadinya Ikmal nak terangkan untuk yang tak kesefahaman dengan Ikmal ni. Ikmal tahu ada yang tak suka Ikmal. Ikmal tahu macam tempat Ikmal ni di mana. Ikmal tahu kadang-kadang Ikmal hanya sandaran. Tapi tak apa, Ikmal nak terangkan semua pun tak boleh. Sebab bila orang dah tak suka, orang dah tak sudi, dia dah tak boleh buat apa. Jadinya cuma jangan, Ikmal cakap satu contoh, kalau tak suka Ikmal sahaja. Janganlah pergi cakap kat Alung ke siapa-siapa ke, macam tu. Itu saja. Bukan semua, hanya yang bermasalah sahaja. Okey? Tapi Ikmal sedar, wallahi Ikmal sedar di mana letaknya tempat Ikmal, siapa Ikmal di mana. Ikmal ni sebenarnya siapa, Ikmal tahu. Macam tu. Wallahi wabillahi watallahi Ikmal tahu Ikmal siapa. Macam tu, okey? Itu saja. Okey. Dan untuk orang yang tak faham tu, bukan untuk semua, untuk orang yang tak faham, kerja-kerja
personal life. Macam tu je Ikmal boleh cakap. Kadang-kadang kerja tu kerja, bukan kadang-kadang, kerja itu kerja, yang tak kerja tu tak kerja. Macam tu. Sebab Ikmal faham dan Ikmal dapat tengok kebanyakannya semua orang yang dah besar-besar kan. Macam tu. Jadinya Ikmal rasa semua boleh faham. Macam tu. Okay. Dia akan, alhamdulillah, insya-Allah dia okey. Sebab G boleh comfort dia. Cuma Ikmal call lagi sekali, Ikmal tanya G, G okey, G boleh buat dia okey, tak ada masalah. Cuma Ikmal, sebelah Ikmal ada Alung, macam tu. Alung tu pun keluarga Ikmal juga. Jadinya ada ni anak dia, apa-apa terpalit sekali dekat dia, aduh. Okay. Apa-apa terpalit juga kat dia. Jadinya Ikmal tu je lah. Okay. Tu je. Alamak, dia dah add balik dah. Aku dah cakap. Tu lah. Macam mana kawan baru tadi? Kau pun masalah kau. Kenapa? Kau pun masalah kau. Okay tadi kan ada kawan baru. Ya, seronok. Dia duduk Nepal. Siapa nama dia? Aku pun tak sure lah. Kau dah berkawan dengan dia, kau kenalah tanya nama. Kau kawan dengan dia pula. Aku keluar dulu. Aku keluar dulu. Aku tak ada energy nak bercakap dengan orang. Tengok dia buat dengan orang tu ke? Tak nak lah Hazan. Janganlah Hazan. Aku tak ada energy lah Hazan. Biarlah dia bercakap dengan orang tu. Tapi tu je lah Ikmal boleh cakap. Okay. Lagi kelai. Bagi Bunda gapo. Pergi keluar Ya, kita pergi keluar. Mancing Mancing. Kena. Kita pergi keluar, kita memancing. Okay. Kita pergi keluar, kita mancing. Aduh, aku dah kena fikir dah. Sebab nanti akulah yang kena set up kamera apa benda semua ni. Okay. Okay, faham. Memancing dan pergi keluar. Okay. Baru cakap makan. Okay, keluar. Kita pergi keluar. Okay. Tapi itu je yang Ikmal boleh cakap. Macam tadilah. Okay. Ikmal pun manusia. Jadi Ikmal bukannya keropok, Ikmal bukannya topi. Jadinya kalau something dah sampai the limit, kadang-kadang kita burst out. Kita akan boof. Kita macam tu Ikmal pun manusia. Manusia ada perasaan marah, manusia ada perasaan sedih, terkilan, terasa, merajuk, nak marah, semua melenting semua. Okay. Jadinya begitulah. Terima kasih kepada kakak-kakak yang memahami, jenjerung yang memahami, yang DM Ikmal, kata-kata yang sangat matang, yang sangat comfort. Macam tu. Ikmal sedar kedudukan Ikmal kat mana. Ikmal cakap lagi sekali, Ikmal hanya sandaran. Ikmal tahu. Ada yang sampai DM cakap, kalau ni saya pun tak nak pun awak ni gini-gini. Macam tu. Kita faham. Macam tu kita faham. Tak perlu ulang banyak kali. Ikmal faham benda tu. Okay. Datin dia, terima kasih. Okay. Tapi Ikmal harap kalau satu hari nanti apa-apa pun macam tu, kalau yang tak suka Ikmal tu memang tak suka Ikmal, teruskan support Harzan, teruskan support Nazrah. Kalau teruskan Ikmal ni sebagai sandaran, kalau nak buang-buang je, tolak-tolak je, Ikmal tak apa. Sebab Ikmal sebelum ni pun dah macam ni. Macam tu. Walaupun Ikmal dikenali di kalangan adik-adik dan kanak-kanak, alhamdulillah Ikmal okey juga. Macam tu, tak ada masalah. Okay. Zulhanisa, thank you. Global, terima kasih Global. Okay. Itu je Ikmal nak cakap. Tak ada benda apa, cuma terkilan lah. Ikmal terkilan sikit. Ada orang cakap pasal itu ini, lepas tu sampai bagi tahu apa ni, cakap ada Kak Along lah, macam tu. Tak ajar Ikmal ke itu ini. Jadi Ikmal rasa macam tak patut kot. Tak patut. Kena ada boundaries. Ya. Sebab kadang-kadang bila dia cakap macam tak ajar Ikmal ke, Ajar tu untuk Ikmal satu perkataan ataupun frasa yang macam
Wow. Sangat kasar. Sangat kasar sebenarnya. Ajar. Sebab Ikmal yakin dan percaya Ikmal dibesarkan dengan ibu dan ayah yang baik, keluarga yang baik, situasi dan suasana yang elok, positif. Perkataan ajar tu, dan itu adalah untuk Ikmal salah satu, orang kata macam kurang ajar lah, biadab. Ana Johnny Karim Habibi. Johnny Karim. Macam tu. Ya, macam tu. Cuma jangan sampai pergi ke ibu Ikmal lah. Macam tu Ikmal boleh cakap. Jangan sampai ke ibu Ikmal. Sebab kalau dia dah sampai ke ibu, anak lelaki ni satu je. Ibu kita disentuh, insya-Allah anda direntap. Itu je Ikmal boleh cakap lah. Kalau sampai ibu kita disentuh, insya-Allah anda direntap lah. Ya, macam tu. Itu je Ikmal boleh cakap. Ikmal pun manusia. Manusia ada hati dan perasaan. Kita boleh merajuk, kita boleh marah, kita boleh melenting. Ikmal tak pernah cakap macam ni. Tapi Ikmal boleh cakap itu saja. Apa-apa pun, rentapan itu akan berlaku jika ianya berterusan. Dan Ikmal yakin rentapan sebegitu akan berlaku oleh Adam pun. Adam pun akan rentap orang sebegitu. Sebab yang kena pun mak dia kan, macam tu. Kenalah ada boundaries. Boleh nak tegur tapi janganlah that kind of way. Ya. Okay, kita tahu, kita faham, kita yakin dan percaya. Kakak Jerung, Ikmal semua baik, semua faham apa Ikmal maksudkan. Untuk Ikmal, ramai sangat tadi yang DM Ikmal, yang tanya Ikmal okey ke tak, Ikmal kenapa, ada apa. Ikmal tak nak beritahu sebenarnya, tapi Ikmal kata Ikmal okey je sekarang, tak ada masalah. Sebab Ikmal pun ada juga naik dengan kecaman. Ikmal dah biasa dengan kecaman, orang cakap itu, orang cakap ini, tak ada masalah. Tapi kalau kena macam alung ke apa ke, Ikmal risaulah. Terima kasih Kak Yan, thank you yang bagi terima kasih. Ikmal risau. Sebab Alung pun macam Ikmal cakap, dia tak pernah social media ni. Jadi bila orang cakap macam tu, Ikmal tengok dia macam tak ada mood, apa benda tadi. Ikmal risau sikit lah macam tu. Ikmal tak nak cakap benda ni sebab Ikmal rasa macam kurang matang. Tapi Ikmal perlu cakap benda ni supaya clean the air. Maksudnya macam dah tak nak ada apa-apa. Macam tu, maksudnya tak nak apa. Benda ni macam dah berulang kali dah. Setiap kali macam contoh macam Ikmal dalam konten dengan ada dengan perempuan pasal kerja, ada yang mensalah tafsirkan benda tu. Ada orang ingat macam Ikmal ni tak jaga hati ke apa benda. Tak, seolah-olah macam Ikmal ni orang yang toksik tu nak cakap macam Ikmal ni lelaki yang tak guna, lelaki yang curang, lelaki yang tak pandai jaga hati perasaan pasangan dia. Macam tu, seolah-olah itu. Jadi kadang-kadang Ikmal rasa macam apa ni? Macam tu kan? Apa ni? Seolah-olahnya itu. Bukan seolah-olah. Memang sampai macam tu. Bila sampai macam tu, orang yang anggap kita jadi macam Ikmal rasa okey, macam orang tu kata okey, mak ayah kau gagal lah didik kau. Macam tu. Orang sekeliling kau gagal lah. Ada yang sampai cakap macam Ji dengan Alung tak tengok ke? Tak tengok ke benda ni? Kerja. Benda tu kerja. Macam tu kan. Betul kan? Kai, thank you Kai, thank you. Ini kalau Kai tahu pun, Kai pun rentap juga ni. Kai memang nombor satu. Ikmal jarang cakap. Tapi kalau Kai ni, Ikmal yakin dia cakap sekali dengan mic dia. Bila dia cakap sekali dengan mic dia tu, habislah. Dia pakai Kak Yang thank you, terima kasih. Okay. Jadi Ikmal nak hilangkan stigma yang sebegitu. Ikmal cuma nak cakap yang macam Ikmal bukan lelaki yang macam tu. Kerja, kita kerja. Personal life, kita personal life. Ikmal faham ada yang mengikuti kami sebab memang suka dengan kisah kami. Tapi Ikmal tak nak benda itu mengganggu Harzan juga, mengganggu Nazrah juga. Dia ada call Ikmal. Dia cakap macam, Ikmal kau okey ke? Habibi okey ke? Okey ke? Ikmal tak nak dirisaukan Ikmal. Ikmal risaukan dia. Ikmal tak nak dirisaukan Ikmal. Macam tu. Kadang-kadang G tu pun dah kepala dia dah macam dia terpusing. Sebab memikirkan kahwin ajak aku. Kai dah kahwin dengan Angah Projector Band, bagi tahu. Dah kahwin dengan Angah Projector Band, bagi tahu nanti aku sponsor satu TTU. Okay, itu je Ikmal nak cakap. Tak ada benda lain lah. Ikmal tahu dekat mana-mana pun ada haters. Tapi untuk orang yang macam nak cakap macam Ikmal lelaki tak guna, lelaki curang, lelaki tak pandai jaga hati, silap lah. Yang itu Ikmal boleh cakap silap lah.
Cuma satu, bila benda ni berlaku, Harzan pun trust dia. Mestilah perempuan Ikmal tahu dia punya kepercayaan pun macam alah, Tanta dia suka kat ni. Tan Ikmal tak nak benda macam tu. Itu je. Walaupun pada tu sikit, lama-lama dia jadi barah. Dia jadi macam, faham tak? Dia jadi macam rosak nanti semua. Jadi setiap kali benda tu Ikmal akan risaukan Harzan, sebab Ikmal takut dia punya trust issue dia jadi balik ke macam mana ke. Macam itulah. Ada yang sampai edit video nampak macam Ikmal betul-betul jantan tak guna. Macam jantan-jantan yang kahwin 4, jantan-jantan yang kahwin 4 yang abaikan bini, yang macam curang, yang macam astagfirullahalazim. Takutnya macam tu. Ikmal takut benda tu. Ya, ada yang sampai edit video, lepas tu dia slowkan lah, itulah inilah. Ikmal macam semalam Ikmal pergi record MV daripada pukul 8 pagi, habis pukul 5 pagi, balik muka Along dah gini-gini lah. Lepas tu dia tunjukkan Ikmal message tu. Lepas tu Ikmal tak risaukan Ikmal risaukan dia. Macam tu. Sebab orang tu seolah-olah cakap macam Along ni tak tengok Ikmal, Along ni tak perhatikan Ikmal, tak ajak Ikmal. Itu saja. Scary kan? Scary. Itu je Ikmal nak clean the air macam tu. Sebenarnya Ikmal tubuhkan Jerong ni pun orang kata memang Ikmal tahu semua positif. Cuma ada yang beberapa yang toksik tu, memang kadang-kadang toksik tu kita tak boleh nak buat macam mana. Orang tu datang kan tiba-tiba kan Ikmal tahu akak-akak Jerong kat sini semua berpelajaran, semua dah matang, semua dah besar. Jadi Ikmal tahu akak-akak ni memang okey je, tak ada masalah. Sebab tu lah orang kata macam memang ujian. Kadang-kadang benda-benda macam ni menjadi ujian. Ya. Tu Ikmal cakap kalau tak suka Ikmal, tak perteruskan sahaja tak suka Ikmal. Walaupun yang suka Ikmal 5 orang ke 10 orang ke, yang tak suka Ikmal langsung tak apa, tapi jangan pernah tak suka Harzan atau Nazrah atau apa-apa yang dia buat berkaitan dengan kerja dia. Tu je. Sebab dia pun mencari rezeki. Macam tu. Dan jangan pernah sentuh keluarga lah. Jangan pernah sentuh keluarga Ikmal tu je. Sebab tu orang kata macam Ain tu betul kan? Ain tu, pandangan hasad tu, Ikmal takut. Tapi kita orang alhamdulillah lah, Harzan ni dia jenis macam Nazan ni macam kalau ada masalah dia macam suka deep talk. Dia akan call ataupun nanti kita jumpa, dia akan bagi tahu apa benda yang berlaku. Dan dekat sebelah dia ada G. Jadinya G pun tahu benda tu, dan G akan comfort dia, akan cakap apa yang betul. Nak kau nyanyi lagu birthday Kai lah. Alamak, nak kena beli hadiah pula untuk Kai ni. Kai nak hadiah nak mahal. 1, 2, 3, 4. Lagu Happy Birthday ni untuk Kai, kawan Ikmal dekat TikTok ni, dan kami tak pernah berjumpa lagi di dunia nyata. Lagu ni untuk Kai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Go. To you. Okay, akan makan culi. Jumpa kat majlis kahwin kau kot. Rasa macam majlis Kai dulu kot Kai. Dah macam nak kahwin dah tu Kai. Kai kata nak kahwin tahun ni kan. Kai nak kahwin tahun ni kan. Kita dah boleh dah Kai tu. Dah boleh dah bagi aku job awal-awal nak buat persembahan. Okay. Kau kahwin dululah. Padahal dia dah dewan kahwin tu Kai tu. Kai dah pernah cakap kalau dia kahwin, dia akan settlekan semua. Dewan kahwin, makanan apa benda semua. Duit dia banyak. Yelah Kai, orang yang cakap lambat lagi ni lah yang kahwin dulu. Biasanya aku malas aku Kai ni. Tengok Adam kahwin dulu. Ni dengan Farah. He's my best friend, bro. InsyaAllah. Amin. Abang yang kahwin dulu kot. Kai, thank you so much Kai tapi aku dah faham dah perasaan kau Kai. Aku dah faham dah perasaan kau. Aku faham sangat perasaan kau. Kau pernah cakap benda macam ni kan. Aku faham sangat perasaan kau. Kadang-kadang kita tak boleh kawal. Faham sangat Kai. Cik Allah kat Kamboja, thank you. Tapi Alhamdulillah Ikmal yakin dah percaya.
99% daripada jerung-jerung ni memang semua matang, faham apa benda yang kami buat. Macam tu. Okay? Cuma bila benda tu berlaku, Ikmal risaukan Harzan. Sangat risaukan dia. Ikmal risaukan orang lain. Bukan risau kat diri kau. Ikmal okey je. Lantarlah orang tak suka ke, orang suka ke, orang ludah ke, aku tak kisah pun. Orang lain ni. Sebab Ikmal takut terpalit ke orang lain je. Datang sebab mem suruh tak ada apa. Ikmal tak boleh kalau orang terdekat Ikmal ada masalah disebabkan ada terpalit nama Ikmal, orang tu kena masalah. Ikmal paling tak boleh. Ikmal paling tak boleh. Ikmal takut. Jadi Ikmal akan tanya. Dan Ikmal bersyukur juga yang ada dengan kami ni semua berfikiran yang matang. Macam tu. Semua mendoakan. Mem dah nak end. Ikmal pun dah nak end dah. Bateri Ikmal dah tinggal 9. Okay. Sebab Ikmal tahu apa-apa pun Harzan ni, Nazrah ni seorang wanita. Hati dia rapuh. Macam tu. Sama juga. Tapi macam tu juga Ikmal, macam tu juga Adam, macam tu juga orang-orang lain. Manusia juga yang ada hati perasaan. We always support both you. Abaikan negatif, insyaAllah Kak. Terima kasih Kak. Hadir dari Mem Kuat Ikmal, insyaAllah. Tapi tu je lah untuk orang yang bertanya-tanya kenapa pasal status tu, kenapa itu, kenapa. Pasal itulah. Sebenarnya benda ni dah lama dah. Dia dah lama sangat jadi. Dah lama sangat. Tapi Ikmal diam lagi. Tapi Ikmal dah sekali ni kena cakap kot. Itu kena cakap dan terangkan. Hanairus, thank you Kak Hanairus. Kak Hanairus kat sebelah tadi kan, so pergi keluar kan. Siap, Kak Hanairus tak ada, Kak keluar siap. Siap saya suruh akak baja ni. Baja sawit. Habiskan aja. Sawit roti ke? Ikmal ada yang betul-betul support Ikmal, insyaAllah. Dan untuk betul-betul yang support Ikmal nak cakap terima kasih. Semoga dia mewahkan rezeki selalu. Walaupun tak ramai, walaupun ada segelintir je, Ikmal harap semuanya ikhlas. Ikmal pun ikhlas hiburkan orang. Itu saja Ikmal nak cakap. Itu saja. Cuma Ikmal rasa macam Thank you. aku tak dapat aku sayangnya kot. Cuba kita sorry abang. Cici, sorry abang. Tak ada pun. Habibti, pergilah makan. Dah bagi Kak Adam lah. Pergilah makan. Terima kasih bagi gift. Macam tu. Pergi makan. Dah, kita dah settle dah. Kita dah bagi tahu dah. Okay. Itu je lah daripada betul. teman-teman. Itu saja. Kita dah bagi tahu dah. Kita dah clean the air dah. Jadi tak payah rasa bersalah apa-apa, tak payah. Dia call aku tadi waktu aku tengah berak tadi, dia siap tanya lagi aku okey kah? Okey je, okey, tak ada masalah. Okay. Semua okey. Dah lah Habibti, simpanlah duit tu. Nanti kita nak pergi kelapa sawit. Kena guna duit banyak nak beli Kinder Bueno. Habibti kan suka Kinder Bueno. Kinder Bueno kena guna kelapa sawit ke? Nak masuk kelapa sawit kena ada bekalan makanan. Kat kelapa sawit tak ada 7E. Abang kena build 7E kat dalam tu. Padu juga mulut Adam I smell yours like 10 minutes ago until now because we were talking and the breath came to my face. Tak dah sempat. Dah mulut kau. I don't care, bro. I don't care. Mulut ada macam bau mulut orang berpuasa. Over. Sawit tak jadi tukar dengan mancing. Mancing pun kena Kinder Bueno. Siapa nak bagi Hazan hadiah selain perfume boleh bagi dia Kinder Bueno. Kalau perfume Mansera. Ya. Dia sangat suka Kinder Bueno. Dia sangat suka Kinder Bueno. Sedap Adam speaking English. Tadi jumpa mem dekat Taman Impian. Yang coklat ke white Ikmal? Dua-dua. Dia suka dua-dua. Dia sangat suka Kinder Bueno. Dia apa-apa coklat Daim, damn tu pun dia suka juga Daim. Bayangkan kita orang pergi airport kan, kalau dia lalu je kat kedai coklat kan, coklat. Lepas tu dia berhenti, lepas tu dia beli coklat. Lepas tu dia nampak perfume, perfume. Dia kalau dia lalu airport tu 4 kali dia akan berhenti. Contoh macam daripada Kuala Lumpur ke Kelantan, dia lalu dia nampak kedai perfume, dia berhenti, dia beli. Lepas tu dia jalan pergi Kelantan, balik Kelantan, lepas tu nanti balik semula dekat KLIA, lepas tu dia jumpa lagi perfume, dia beli, balik lagi. Dia macam tu. Dia mesti setiap stop dia akan ada ni. Dia berhenti, dia beli perfume. Ada checkpoint.
Saya muka pacat tu Mal. Oh, akak ke muka pacat tu? Mem bukan suka ketua ke? Selain saya lah, saya memang nombor 1. Saya nombor 1. Syasha, terima kasih Syasha. Wan Ali, thank you. Ya, Mem memang sangat suka shopping. Tapi dia tak suka shopping tudung. Dia tak suka shopping makeup. Dia suka shopping perfume dan coklat. Baju pun kadang-kadang lah. Baju dia suka beli kadang-kadang. Kinder Joy dia tak suka. Tapi Ikmal suka Kinder Joy. Ikmal suka semua benda yang berkinder-kinder. Today I saw you dekat KL East Mall. Oh ya ke? Ikmal selalu pergi KL East Mall. Alhamdulillah. Hari tu Mem beli perfume kat ketua kan? Tapi kalau nak tahu, perfume dia satu botol perfume dia tu, ada satu tu, itu memang bau dia lah. Kalau pergi mana-mana itu memang bau dia. Satu botol tu berapa? Harga dia agak mahal. Marhain tu murah. Dia mahal. Berapa harga dia? 980. 1000 plus kan Mazira tu? The normal one is 980. The intense one is 1200 something. 1000 lebih. Itu dia punya perfume. Ya. Tapi berbaloi. Itu bau dia, aku cakap kau. Ya Allah. Dia nak turun kereta, dia sembuh. Dia bawa keluar tandas, dia sembuh. Dia baru berjalan 5 meter, dia sembuh. Bau dia tu 10 meter away dah boleh bau. Ya. Kalau korang semua perfume korang, bau kematian tu, memang semua perfume mati. Semua perfume mati. Tak boleh bau. Bau dia je. Mansera Red Tobacco. Ya. Mansera Red Tobacco tu, itulah bau dia. Tapi memang wangi lah. Bau tu memang kena dengan dia. Lalas dia pakai kan, bila dia dry down kan, dia macam bau ada rose-rose. Ada bau rose, vanilla musky. Sedap. Tapi bila first dia spray, G lah jadi mangsa. G akan jadi mangsa. Muka G macam ni lah. Aku tak boleh lah. Aku rasa macam pening lah. Aku rasa macam kena morning sickness. Tiba G cakap macam tu. Ditambah lagi dengan giptik. Ya, Mal favourite perfume apa? Ikmal punya favourite perfume adalah Amouage Dia. Ikmal suka Amouage Dia tu. Ikmal suka bau yang lebih kepada powdery, musky, clean scent. Macam tu. Ya. Tapi untuk sekarang Ikmal pakai campur-campur lah. Tapi itu bauan Ikmal lah. Ikmal suka bau tu, Amouage Dia. Lepas tu kalau untuk itu, kalau Ikmal nak pergi event-event ataupun memang nak pergi mall. Tapi kalau hari-hari Ikmal, Gris Dior. Dah beli mojito lychee, sedap kan. Mojito lychee tu pun time tengah panas boleh bau. Bau Elmer London sedap. Perfume siapa lagi mahal? Abang Kemal. Ya, yeah, Amouage. Betul lah Amouage. Betul. Amouage satu. Amouage, thank you. Ya Allah, terima kasih. 17. Ya Allah, terima kasih Amoy. Bau mulut Adam lagi sedap. Kalau bau mulut Adam ni, dia bau ud-ud yang asli tu. Macam bau tai. Macam najis. Kau tak pernah bau. Ikmal faham. Amoy, thank you. Ikmal faham orang bau bangun tidur kan mulut busuk kan. Tapi kau tak pernah bau mulut bau Adam. Kita bau bangun tidur, mulut memang busuk. Tapi dia bau bangun tidur, bau-bau macam bau lepas mati. Busuk. Busuk sangat. He's the same as me. Ada sekali tu, dia tidur sama Ikmal. Betul kan? I don't care bro. Waktu tu dia nak balik. Abang ada nak pergi sekolah. Abang tu buka pintu. Aku macam, mana datang bau ni sebenarnya ni? Ni bau apa ni? Perut kotor. Kesian Adam. Tapi tak apa. Adam ada gut issues. Tapi tak apa, dia baik. Macam tu. Dia lah yang selalu buka pintu. Aku yang selalu buka pintu. Kat mana tu? Ni bukalah pintu kita. Tak, tapi kita memang macam tu. Kita memang selalu gurau-gurau bau mulut. Tapi sebenarnya okey je. Dia bau tai. Ada sumpah bau mulut kau najis. Cuma aku tak nak cakap banyak. Kau diam. Kau diam. Mal muka sensitif ke? Merah ya. Kadang-kadang waktu Ikmal marah pun merah. Malu pun merah. Semua merah. Ikmal sangat sensitif dengan habuk. Bila shopping je tak merah. Macam purple-purple muka dia. Ketua buat lagu raya ke? Ya, Ikmal buat lagu raya. Semalam Ikmal record MV lagu raya. Semalam daripada pukul 8 pagi sampai 5 pagi. Kentut ke? Semua bau tai. Dah kentut memanglah bau tai Dam. Kalau kentut bau strawberry, aku bau kau punya kentut. Ini bau najis tak terkeluar kau.
Kami tengah road to 500k. Korang tak apa, tak cukup 500k pun tak apa. Tak payah cukupkan 500k tu. Cukup ke 1M. Tak payah. Tak payah cukupkan. Kalau korang tak cukupkan, video tu tak ada lah. Ikmal takkan upload part tu. Ikmal akan upload video lain dulu. Okay? Tak payah cukupkan 500 tu. 500 tu banyak sangat. Okay? Biar je. Pure evil. Aku pun nak kena edit juga tu. Ikmal dalam proses edit juga ni. Tak habis-habis lagi ni. Sebab video tu Miss Syirah, thank you. Terima kasih. Video tu panjang je korang. Untuk kata semua. Jangan tengok banyak kali. Nanti korang dah bosan tengok video tu. Okay? Ikmal akan upload video lain dulu sebelum Ikmal upload video tu. Okay? Sebab video tu masih dalam editing. Ikmal edit dulu. Dah boleh hafal dah ke tu. Sehari 5 kali buka video ke tu. Alah. Video yang baru-baru tu ke? Ya Allah, terima kasih. Apa ni? Nak tanya abang Kemal shoot kat hutan kan? Abang shoot lagu hantu ke? Ya Allah. Wahidah, sumpah rugi kita tak bawa Wahidah semalam. Kalau kita bawa Wahidah semalam kat Hulu Langat tu, memang aku campak kau dalam tu. Betul Wahidah, aku tinggal kat situ Wahidah. Memang aku duduk kat hutan Hulu Langat tu. Aku ikat kau kat pokok jati tu kan. Kau duduk lah kat situ. Kau ni Wahidah, elok kau kawan dengan ni. Kau kawan dengan kuyang-kuyang tu. Kau kawan. Ya, elok kau kawan dengan beruk dalam tu je Wahidah. Serius. Kau kawan beruk tu usut seluk. Ceritalah kenapa Ikmal gelak sangat masa event hari tu. Tak, okey ni lah Ikmal cerita kepada Naaf. Cerita dia, waktu event tu kan ada satu table, dia menang table paling riuh. Dia menang RM500. Tiba-tiba dia menang je kan. Dia dekat table tu ni. Akak tu macam tu. Ikmal terkejut. Akak tu pakai tudung apa semua kan. Lepas tu dia macam ni. Dia macam tu. Ikmal macam, Akak ni kenapa? Aku macam, dia orek kena histeria ke? Dia ngomong, gitu. Lepas tu dia kan, dia nak naik pentas tu. Dia gitu. Aku macam, aku mana G? Ikmal pandai G. G dekat meja tu macam ni lah. Aku nak cakap kenapa orang tak orang ni. Lepas tu Ikmal pandai Harzan tengah buat TikTok ke apa entah. Lepas tu dia dah naik pentas. Bos Long cakap lah, okay, kita naikkan RM500 lagi, jadi RM1,000 lagi. Dia lagi macam tu. Aku cakap alamak, aku dah tak boleh cover dah waktu tu. Ikmal ambil kain yang dekat meja tu, Ikmal tutup muka. Memang Ikmal tak boleh cover dah waktu tu. Aku dengan staff Raja Perfume pun cakap, kita tak tahu ni kenapa dia macam tu. Waktu tu. Tapi janganlah tengok. Dia excited. Dia excited. Kau janganlah ulang, janganlah share pula videonya. Dia excited. Jadi Ikmal terkejut. Ikmal pun terkejut macam kenapa macam tu. Ya Allah. Itu je. Masa berjumpa memang okay. Jangan tengok. Kalau korang cari video tu, korang dapat jumpa, nanti korang yang gelak. Okay, biar. Okay, cerita jumpa dah. Janganlah korang, jangan share kesian akak tu. Tapi akak tu memang bagus lah. Dia hype lah, dia hype. Ya, kalau orang yang hype, dia akan buat dia akan buat the day one lagi hype. Jangan cari Kau cari sekali jangan. Kesian orang tu. Kesian. Dia aib lah. Tapi tak adalah aib. Tapi macam dia happy lah. Dia happy. Bila korang happy, korang akan lupa diri korang. Bukan korang lupa diri korang. Kalau korang marah, korang akan macam lupa self-consciousness. Bukan self-consciousness, tapi macam sense of like, takkanlah dapat 500 nak. Ada nak cover Ya, Kalau dapat 500 atau 1000, dan korang nak. Korang happy. Betul tak? Betul. Betul lah. Berpihak dok semua ni. Okay. Kami faham. Kau angkat tu cari kau, aku tak tahu. Akak tu kejang kau. Okay, apa-apa. Okay, terima kasih. Tapi akak tu memang happening. Okay. Itu je lah. Alah, Ikmal belum cerita perasaan perform hari tu terbaik sangat. Kalau nak tahu, kena tunggu Ikmal live lagi sekali. Okay. Ikmal tak nak cerita semua dalam satu live. Ikmal nak semua jerung tidur untuk kekal awet muda. Jangan OT malam ni. Yang penting Ikmal dah clear the air, tak ada apa-apa, udara dah clean. Ikmal harap semua faham. Nanti Ikmal
delete story tu. Okay? Itu je. Terima kasih semua. Teruskan support Ikmal dengan Nazra. Teruskan menjadi jerung. Kalau tak jadi jerung tak apa. Teruskan support kita. Terima kasih sangat Ikmal. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Semoga semuanya berada dalam lindungan dalam Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih yang bagi gift. Ikmal agak izzat sangat. Bye-bye. Assalamualaikum.